Wih, cepat betul rasanya puasa tahun ni. Tiba-tiba dah raya. So, lalang tu jomlah kita buat lontong darat. Tapi tak pakai lontong lah, pakai nasi impit. Sebab kalau panggil nasi impit darat, dengar macam pelik pula. Okey lah, first kita kena buat serunding nyok. Hampa kena pakai bawang putih, halia, lengkuas, serai, udang kering, jintan manis, jintan putih, biji ketumbak, dan last sekali cabai tomeh. Lepas tu, hampa campur bahan-bahan tu dengan nyok kukok, dengan sedikit garam, dengan sedikit gula. Lepas tu kacau-kacau, masak sampai dia kering. Next, kita akan buat sambal Jawa. Tapi dia bukan macam sambal sangat, dia macam sayur. Hampa kena potong dadu ubi, tempe dengan tokoh. Lepas tu gorenglah sampai garing. Satu lagi, fucuk dengan zoom on pun dia bergoreng. Tapi lepas aku buat second research, selalunya dia perendam balik dua benda ni. Sebab dia tak mau bagi dia berketul dalam sayur nanti. Make sense, tapi itulah aku tak buat. Untuk dia punya tumisan, kita akan tumis bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas dan cili kering. Kacau sampai bawang tu garing, baru kita masukkan ayam dan santan. Tapi jangan banyak sangat santan tu, sikit je. Perasakan dia dengan asam jawa, gula, garam dan kicap. Lepas tu taruhlah menatan-menatan yang kita goreng tadi dengan kacang buncis. Kacau, gue tekan balik sikit, siap lah. Ni nak makan dengan nasi boleh, nak makan dengan lontong darat pun boleh. Tapi aku rasa macam video ni dah panjang. Nasi aku tak payah masak kuah kacang dengan rendang. Sebab ada bi kan ada. Memang tak payah masak apa dah, buka tin makan. Tapi kalau nak perangat pun boleh, tak ada sebab marah pun. Lepas tu nasi impit ada bi ni pun senang lah masak. Hampa tahu je paket nasi tu dalam periuk. Lepas tu isi ayam bagi tenggelam nasi tu. Hampa boleh bau aroma daun nyok tu. Nasi je pun, tapi uish, kayai. Tu je lah konklusi 30 hari 30 resipi kita untuk tahun ni. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Sebab bulan bukan puasa apa, aku post juga video. Masuk FYP je jarang. Jadi kepada semua penonton, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.